Ni duit siapa? Ini duit anak makcik. Kamu jangan sentuh. Nanti dia kata makcik yang ambil duit dia. Tak apa. Saya letak atas ni je. Ni makcik. Saya ada beli makanan dibuka untuk makcik. Nanti makcik makanlah. Nanti makcik makan ya. Nak, akcik sebenarnya nak minta tolong kamu. Tapi akcik segan. Makcik nak tolong apa tu? Makcik cakap je. Makcik nak minta tolong anak sikit. Makcik nak pinjam duit. Barang-barang kat dapur semua dah habis. Makcik dah cuba minta dengan anak makcik. Tapi 1 sen pun dia tak boleh bagi.